Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Alhamdulillah. Hari Jumaat yang indah. Alhamdulillah. Hari ini 23 hari bulan 1 2026. Pak Ndak pagi ni dah siap baju simen. Pak Ndak nak sambung ikat batu kat dalam ni. Okey. Sini sambung ikat batu. Konkrit sikit. Buat dinding sikit. Buat pintu lama tu Pak Ndak buang lah. Pasang jaring sikit atas tu. Tangga dah siap. Okey. Bilik air ni Pak Ndak dah naikkan dia punya saluran air keluar. Pak Ndak pun tak faham lah tukang lama ni macam mana. Banyak Pak Ndak nak kena ubah. Upah RM10,000. Sini dah tangga Pak Ndak ubah. Lantai banyak beralun, bertakung air. Sini pipe-pipe dia. Yalah tak apalah. Benda dah berlalu. Pintu pun nak tukar. Dinding Pak Ndak naikkan lagi. InsyaAllah. Doakan Pak Ndak sihat ya. Doakan Pak Ndak juga sihat. Wan kita sihat. Keluarga kita semua sihat insyaAllah. Sahabat-sahabat semua insyaAllah. Moga-moga Allah Ta'ala memudahkan segala-segala urusan kita. Segala kerja-kerja kita. InsyaAllah. Amin, amin, Rabbal Alamin. Sayang semua. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Hari ini 24 hari bulan 1 2026. Alhamdulillah. Cuaca yang cerah. Pak Ndak tengok Mak Ndak kat bawah ni. Pagi-pagi dah turun menyapu. Assalamualaikum Mak Ndak. Terima kasih. Jaga lapan wan. Okey. Pak Ndak hari ni nak meneruskan kerja-kerja dekat dalam bilik air tu. Semalam Pak Ndak dah dapat habiskan ikat batu. Jadi dah boleh plaster nanti. Tapi cetak konkrit tu belum selesai sepenuhnya. Hari ni Pak Ndak nak sudahkan buat cetak konkrit. Lepas tu Pak Ndak nak level sikit bilik air tu. Nak ratakan. Ada air bertakung kan. Sebelum Pak Ndak nak sapu cat eksposi. Pak Ndak dah order dah. Pagi ni Pak Ndak dah order cat eksposi untuk bilik air ni. Pak Ndak gunakan pembekal tempatan. InsyaAllah. Okey. Ni semalam Pak Ndak dah letakkan dia punya tapis air keluar. Pak Ndak nak labelkan sikit pakai simen dan ring. Okey. Ni tangga batu yang Pak Ndak dah ikat batu Pak Ndak dah siapkan. Tinggal dinding sikit dengan cetak konkrit atas sekali. Pasang konkrit. Okey. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan segala urusan kerja kita. Doakan Pak Ndak sihat, doakan Wan juga sihat, Mak Ndak sihat, semua keluarga kita sihat. InsyaAllah sahabat-sahabat juga insyaAllah mudah-mudahan dimudahkan segala urusan kerja insyaAllah. Assalamualaikum sayang semua. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Alhamdulillah. Hari ini 27 hari bulan 1 2026. Pak Ndak masih di bilik air meneruskan kerja-kerja insyaAllah. Sana tu dah cetak dah konkrit. Pak Ndak belum buka lagi cetak dia tu. Ikat batu dah siap. Okey. Hari ni mungkin Pak Ndak dalam perancangan untuk dinding ni, nak penuhkan dinding ni dengan kayu. Besok insyaAllah Pak Ndak pasang pintu kalau ada kesempatan. Okey. Lepas tu 3 hari Pak Ndak tak ada. Pak Ndak ada urusan sikit. Ni bilik air ni Pak Ndak dah landing tu. Pak Ndak nak kena ratakan sikit ni. Kikis untuk dia kasar dapatkan untuk melekat eksposi tu. Okey. Lain Pak Ndak tak update, nanti Pak Ndak update lagi lah. Lantai ni pun nak kena naik ni kan. Okey. Moga doakan Pak Ndak sihat. Doakan Mak Ndak sihat. Doakan kawan juga sihat insyaAllah. Moga Allah Ta'ala memudahkan segala rezeki kita, segala urusan kita insyaAllah. Buat sahabat-sahabat semua, moga-moga semua sihat semua dan memudahkan Allah sekalinya. Assalamualaikum sayang semua. Amin, amin, Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Selamat petang. Alhamdulillah. Hari ni Pak Ndak dapat siapkan ni dulu. Jenang pintu. Tapi pintu boleh naik lagi. Atau belum siap sempurna. Dinding ni tepi dah siap insyaAllah. Bawah atas ni ada jaring nanti.
Belum sempat lagi lah. Okay. Gelap sikit ni. Bilik air ni nak kena tambah lagi. Dah cek tadi masih ada banyak air bertakung. Nak kena naikkan lagi sikit. Masih basah. Belum boleh sapu eksposi lagi tu. Okey. InsyaAllah Tuan akan pandak memudahkan segala urusan kerja-kerja. Mudah-mudahan sihat semua. Okey. Assalamualaikum. Sayang semua. Bye.